Akhirnya rumah Puan Maliana Bahari berjaya disiapkan. Banyak cabaran dan halangan untuk membina rumah Puan Maliana, terutamanya kerana birokrasi Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA. Hari ini saya selaku wakil rakyat Dun Rengit akan menyerahkan kunci rumah baru mereka. Separuh daripada kos membina rumah ini adalah sumbangan daripada orang ramai. Sebab itu rumah ini dinamakan Rumah Tabah Dun Rengit, kerana untuk membinanya ia memerlukan ketabahan dan political will daripada seorang wakil rakyat. Puan Maliana adalah orang asli daripada kampung Bumi Putera Dalam Rengit. Kisah beliau dan anaknya bermula kerana saya terserempak bila mereka menumpang di ruang belakang sebelah tandas sebuah rumah kedai menjual perabot lama. Di situlah mereka tidur, di situ mereka memasak, dan di situ juga tempat anak-anaknya mengulang kaji kerja-kerja sekolah. Tetapi untuk membina rumah Puan Maliana, saya berhadapan dengan birokrasi JAKWA. Kononnya dia bukan orang asli. Alasannya, IC beliau tidak didaftarkan sebagai orang asli. Walhal IC ibu bapa mereka berstatus orang asli. Itu hanya formaliti pentadbiran. Tetapi JAKWA tidak mahu menggunakan budi bicara. Setiap kali mesyuarat tindakan daerah, itulah alasan yang diulang-ulang hampir 2 tahun. Dalam bab budi bicara, kerajaan Malaysia pernah menggunakan budi bicara memberikan kerakyatan kepada seorang warga Aceh yang hanyut ke Malaysia kerana bencana tsunami pada tahun 2004. Apakah orang susah perlu menunggu lebih lama? Orang susah, kita susahkan lagi dengan birokrasi. Hari ini saya membuktikan itu semua adalah mengarut. Akhirnya, saya hanya mengambil masa 4 bulan sahaja untuk menyiapkan rumah Puan Maliana. Ada yang mempersoalkan, kenapa buat rumah untuk Puan Maliana sahaja? Mana mungkin saya boleh membuat rumah untuk semua orang susah? Itu tugas JAKWA, kecuali kalau saya diberi peruntukan besar. Sedangkan untuk menyiapkan rumah yang satu ini pun, saya terpaksa berhadapan kerana birokrasi JAKWA yang cukup menyusahkan. Pokoknya, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih.